Sebab itu saya cadangkan supaya belanja pilihan raya untuk rakyat balik mengundi. Awak duduk di Perlis nak balik mengundi di Johor, anak muda terutamanya. Belanja untuk balik, kos nak balik ini perlu ditanggung oleh SPR. Maksudnya dia orang nak balik, dia orang kena dapatkan resit dari isi minyak berapa, dia bayar tol berapa, dia kos dia nak balik pilihan raya. Sebab hari ni setiap perjalanan ada kos. Kita tak boleh harap parti politik yang berikan duit untuk minyak tol nanti akan jadi rasuah. Sebab dia akan kata kami boleh bagi tapi awak kena mengundi parti kami. Betul tak saudara? Betul tak saudara? Kami boleh bagi kamu duit minyak, duit tol, duit apa. Sebab bila nak balik saudara, bayang kalau orang tu duduk dekat Pening, dia nak balik mengundi dekat Johor lah. Awak bayang dia nak naik kereta, dia ada kereta, berapa kos dia lah. Amalan sebelum ini parti politik. Sebab itu jadi unsur rasuah, corruption. Bila awak bagi dia duit tambang, dia pergi dekat tempat parti politik, awak kata rasuah pula. Betul tak? Awak akan kata bagi rasuah. Sebenarnya beri duit tambang, perjalanan dia, duit tol, duit minyak, mesti kena bagi saudara. Mana boleh budak ni duduk kerja dekat Pulau Pinang contohnya, nak balik ke Johor suruh balik tangan kosong lah. Mana boleh dia nak balik kos habis 300, dia balik kosong tak dapat apa. Lepas tu dia ngundi, bila orang tu jadi wakil rakyat bukan layan dia pun. Betul tak? Sebab dia duduk di Pulau Pinang tapi dia mengundi di Johor. Bila YB tu jadi wakil rakyat tak ingat kat dia dah. Bukan tak ingat, bahkan tak layan pun. 5 tahun sekali nak balik. Tu dah lah. Jadi benda kos ini harus disediakan oleh SPR. SPR kena minta bajet dalam belanjawan. Minta, makna kos ini perlu ditanggung. Kalau tidak orang tak balik. Betul tak lah? Kalau awak nak balik contoh kos sampai 300 awak nak balik tak lah? Itu punca dia. Awak kalau setakat ada RM50 awak nak balik mengundi ya? Kalau awak duduk jauh, kalau awak duduk dalam Johor, okey lah kan, awak boleh balik. Kalau awak duduk jauh, kalau tak ada belanja, kalau parti politik dibenarkan untuk belanja pilihan raya, kalau calon dibenarkan untuk belanja pilihan raya, apa salahnya SPR sediakan dana untuk belanja orang nak balik mengundi saudara? Baru tak ada unsur bias, baru tak ada dakwaan orang tak boleh balik mengundi sebab gaji tak dapat lagi. Ini penting saudara, saya nak bagi tahu kamu. Baru tak ada rasuah. SPR kena dapatkan dana daripada kerajaan dalam bajet. Kalau kamu biarkan orang politik yang tanggung kos, dah tentu orang politik nak budak ni undi dia. Mana boleh dia bagi duit minyak, duit tol RM300 awak mengundi parti lain. Ini saya nak bawa usul ni. SPR yang sediakan. Contohnya orang tu nak balik daripada Pulau Pinang ke Johor 300. Daripada Melaka ke Johor 100, macam tu. Ataupun tak payah buat macam tu. Ataupun dia boleh balik dan dia boleh sediakan resit. Resit dia balik tu, dia isi minyak apa semua. Tak payah kira 300, 200. Kita kira dia ada resit. Melaka ke Johor, dia resit. Resit tu ada. Bila dia nak mengundi, dia habis mengundi, dia bawa resit tu, dia pergi claim dekat kaunter SPR. Baru benda ni jadi adil. Bagaimana dengan parti politik yang tak ada duit saudara? Mileage tol jangan tipu lah. Adalah seorang dua tipu kan.
Tapi tak boleh tipu, betul tak? Mileage dia nak balik ni, dia pun cakap saya balik satu kereta ada 4 orang pengundi. Mileage tengok awak bawa satu kereta, satu kepala awak bawa dalam kereta RM50. Awak berapa orang? Saya 4 orang. 200 kos dia. Faham tak? Minyak tol bagi bil. Mana awak bil tadi, bil makan tak payahlah, makan tak payah. Yang penting ialah perjalanan, betul tak? Makan kadang sekejap berhenti makan, tipu beli makan tak payah. Ni sebab makan ni fleksibel. Orang gemuk kan makan banyak, dia nak balik daripada Pulau Pinang berhenti R&R makan, berhenti ni makan, berhenti dia tahu makan peri. Kan? Tak boleh. Tapi minyak boleh. Minyak dengan tol, contohnya minyak daripada Pulau Pinang nak ke Johor, berapa agak-agak lah? 100.5 dah. Penuh tangki. Boleh agak tak? Minyak boleh agak, selagi minyak belum naik harga. Minyak kita boleh agak. Tol boleh agak? Tol boleh. Daripada tol Juru ke Johor Bahru ke Kudai berapa? Kita boleh. Jadi benda yang boleh kita boleh buat. Benda yang tak boleh jangan, saudara. Betul tak? Macam tu. Azman dia kata mati kalau tak makan. Tak. Kita dah bagi RM50 satu kepala dalam kereta. Kalau tak cukup, tambahlah duit. Makan tu maknanya kalau tak cukup, tambahlah duit. RM50 tu makna per head dalam kereta tu. Satu kepala awak 2 orang, 100 dapat. Lepaslah awak balik, betul tak? Betul tak? Balik makan. Kalau tak cukup, tambahlah. Kalau kita nak kira awak makan banyak sangat, payah. Nampak tak? Satu kepala RM50. Dah kalau dalam kereta ada 4 orang 200. Kan? Kalau dalam kereta awak tu ada 10 orang, RM50, RM500, lepas dah makan. Banyak dah tu awak nak makan. Dalam perjalanan awak sarapan pagi, makan tengah hari, cukup dah seorang. Guna rate penjawat awam, betul? Ataupun guna rate penjawat awam, boleh dah. Jadi saya ingat, saya nak bawa usul lah. Macam mana saya nak cakap kat parlimen tu? Awak boleh hantar saya masuk dalam Dewan Rakyat. Sebab saya tak boleh masuk. Saya hanya sampai pintu pagar je. Tidur dah dalam kereta je ke balik. Kita jangan ambil kira tidur, kita kira balik. Kalau ambil kira tidur, payah bro. Nanti ada orang tidur hotel Oyo, ada orang tidur hotel 5 star. Mana boleh. Tidur tak boleh. Sebab tidur ni benda awak dalam perjalanan tu. Tidur awak cari duit sendirilah. Yang penting ialah perjalanan balik. Tidur awak kadang-kadang tak tidur pun, betul tak? Awak tak ada duit, tidur hotel Oyo. Kadang-kadang tak tidur pun, awak balik nak mengundi je. Tidurlah rumah mak. Awak balik Johor, awak ada adik-beradik, awak ada mak saudara sebab awak asal orang Johor. Tidurlah rumah mak ayah awak. Tidurlah rumah adik-beradik. Tidurlah rumah saudara mara. Kalau tidur pun nak kira, saudara, mati. Kalau saya senang, saya boleh tidur mana-mana. Dalam kereta saya boleh. Dah tepi jalan dekat R&R saya boleh tidur. Boleh tak? Tidur tak payahlah mati HBR kalau tidur. Makan okey boleh. Ni duit makan RM50. Boleh. Mileage macam orang jabatan kerajaan, betul? Betul tak orang jabatan kerajaan? Awak pergi outstation, awak ada mileage lodging, awak boleh claim kan? Hotel buat macam itu. Tidur masjid boleh kan? Bila awak tidur masjid kat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun. Lagi afdal, dapat pahala pula. Tidur tak payahlah.